mewah, kemas buatan dia. U-shape lounge. Meja pun besar. Kalau kita nak tukar jik katil pun boleh. Dah sampai bawah, lock balik. Lepas tu dah jadi katil untuk 2 orang buat. Dekat bahagian belakang ni ada lagi super single punya katil. Reading lights, nak control switch ni boleh juga. Untuk lampu semua. Storage compartment ada atas ni. Tengok design dia. Lepas tu ada skylight, kita boleh buka untuk udara segar dan tengok pemandangan. Atas ceiling ni ada aircon domestik lagi. Untuk dapur, boleh masak kat sini. Ni sinki untuk basuh-basuh. Lepas tu ada penyedot asap, lampu dan kipas. Untuk asap masak tu keluar dari sini. Microwave pun ada. Cantik. Jenama domestik. Dan oven dia daripada Tedford Duplex. Ni ada